Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat. Okey, baiklah. Hari ini kita akan menjalankan ujian mendengar bagi tema 12, sukan dan rekreasi. Sebelum kita mulakan, cikgu ingin mengingatkan beberapa perkara yang perlu kamu patuhi sepanjang ujian ini berlangsung. Pertama, kamu haruslah mendengar arahan dengan teliti sebelum menjawab soalan. Kedua, jangan bercakap atau berbisik semasa ujian ini berlangsung. Ketiga, tulis jawapan dengan kemas dan jelas di kertas jawapan yang disediakan. Keempat, sekiranya terdapat masalah teknikal atau gangguan, angkat tangan dan maklumkan dengan segera. Faham? Faham, cikgu. Ujian ini terdiri daripada satu ujian sahaja. Cikgu akan mainkan 2 kali audio yang akan cikgu pasang sebentar lagi. Baiklah, kamu semua lihat kertas soalan yang telah cikgu berikan. Okey, cikgu akan mula memasangkan audio ini. Adakah anda sudah bersedia? Sedia, cikgu. Baiklah, cikgu akan mulakan sekarang. Ujian mendengar bahasa Melayu, kertas 4. Anda diberi masa 1 minit untuk membaca soalan. Selamat pagi Amanda. Apakah yang sedang kamu lihat? Selamat pagi Rozana. Kamala dan Haikal pun ada. Saya sedang melihat iklan aktiviti riadah. Saya mahu mengajak keluarga saya beriadah pada hujung minggu ini. Pada pendapat kalian, di manakah tempat yang sesuai untuk saya dan keluarga beriadah? Pada pendapat saya, Taman Saujana Hijau merupakan tempat yang sesuai untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga. Selain itu, kita juga boleh ambil angin di sana. Hal ini kerana Taman Saujana Hijau mempunyai pemandangan yang indah dan udara yang segar. Saya setuju dengan pendapat Kamala. Taman Sarjana Hijau merupakan tempat yang sesuai untuk awak dan keluarga berkelah bersama-sama. Terdapat banyak tempat lapang yang boleh awak pilih untuk membentang tikar dan duduk sambil makan bersama keluarga. Ya, benar sekali Haikal. Saya juga selalu berkelah di situ bersama keluarga saya. Apakah kelebihan melakukan aktiviti bersama-sama ahli keluarga? Dengan melakukan aktiviti bersama-sama keluarga, hubungan antara ahli keluarga akan menjadi semakin rapat. Keluarga juga akan menjadi harmoni. Oleh itu, kita digalakkan untuk melakukan aktiviti bersama-sama ahli keluarga kita. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengajak keluarga saya ke Taman Saujana Hijau
untuk berkelah bersama-sama. Terima kasih atas cadangan kalian semua. Sekarang, audio ini akan dimainkan sekali lagi. Selamat pagi Amanda. Apakah yang sedang kamu lihat? Selamat pagi Rozana. Kamala dan Haikal pun ada? Saya sedang melihat iklan aktiviti riadah. Saya mahu mengajak keluarga saya beriadah pada hujung minggu ini. Pada pendapat kalian, di manakah tempat yang sesuai untuk saya dan keluarga beriadah? Pada pendapat saya, Taman Saujana Hijau merupakan tempat yang sesuai untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga. Ini kerana Taman Saujana Hijau mempunyai pemandangan yang indah dan udara yang segar. Saya setuju dengan pendapat Kamala. Taman Sarjana Hijau merupakan tempat yang sesuai untuk awak dan keluarga berkelah bersama-sama. Terdapat banyak tempat lapang yang boleh awak pilih untuk membentang tikar dan duduk sambil makan bersama keluarga. Ya, benar sekali Haikal. Saya juga selalu berkelah di situ bersama keluarga saya. Apakah kelebihan melakukan aktiviti bersama-sama ahli keluarga? Dengan melakukan aktiviti bersama-sama keluarga, hubungan antara ahli keluarga akan menjadi semakin rapat. Keluarga juga akan menjadi harmoni. Oleh itu, kita digalakkan untuk melakukan aktiviti bersama-sama ahli keluarga kita. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengajak keluarga saya ke Taman Saujana Hijau untuk berkelah bersama-sama. Terima kasih atas cadangan kalian semua. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu akan berikan kamu 5 minit untuk melengkapkan soalan yang cikgu berikan. Masa tamat. Cikgu akan mengutip kertas jawapan kamu. Baiklah murid-murid, nampaknya kita selesai menjalankan ujian mendengar pada hari ini. Terima kasih murid-murid. Sama-sama cikgu.